Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Saya AOA. Hari ni nak makan lauk muda ni. Hari ni Mak nak tunjuk satu menu simple tapi sedap ni. Allah, musim-musim orang demam lah ni. Awak tak ada selera nak makan. Mari kita buat acar timun ikan tenggiri. Ni ada ikan tenggiri 2 keping. Boleh je nak ganti dengan ikan lain. Tapi hari ni kita nak buat ikan ni lah. Bawang ni ramuan dia. Bawang besar ni Mak ada 3 ulah ni. Sulah ni dengan bawang putih kita akan blend kejap lagi ya. Lepas tu hak lain tu kita nak potong-potong aje. Senang je, potong-potong je, lepas tu campur-campur je jadi. Makan sedap ni. Ikan tu basuh bersih-bersih, lepas tu kita bubuh garam dengan kunyit sikit. Jangan banyak-banyak sangat kunyit, kita nak goreng dulu sikit. Benda ni lomo lah, lomo comor tu, garam tu biar rata dengan kunyit tu. Ambil syarat je sebab kita nak goreng dulu sekejap. Lepas tu baru kita nak bubuh dalam acar timun kayak gini. Ya Allah, sedap makan nasi, selera je. Goreng letak minyak sikit tu. Mak ti goreng dalam kuali ni senang kayak gini. Kita nak buat acar timun guna kuali ni pula. Malah nak basuh periuk banyak-banyak saya. Lepas tu goreng dulu. Dak ayah nak garing-garing sangat lah. Lepas tu sebab kita tak mau bagi dia putih sangat je sebenarnya. Kalau tak mau goreng pun boleh juga nak letak hak hidup-hidup. Hak segar lah. Maknanya hak tak goreng pun boleh juga. Goreng sudah masak dah, separuh masak tu. Okey, kita kalau banyak sangat minyak boleh buang lah. Boleh simpan lah. Lepas tu bubuh bawang hak kita blend tadi. Bawang besar campur dengan bawang putih. Kita blend selabu tadi tu. Blend. Lepas tu tumis lah. Tumis biar dia masak sikit. Lepas tu kita letak cili boh. Cili boh ni ikut lah. Kalau nak beli hak siap dah ke, nak buat cili kering ke, boleh, tak ada masalah. Masak, biar masak dulu bawang lada tu. Lepas tu tambah air sikit. Kalau kering sangat, kita memang nak dia buat dia berkuah kan. Lepas tu kita letak lah bahan-bahan perasa tu. Garam, gula, lepas tu cuka 2 sendok. Lebih kurang lah, ikut cita rasa masing-masing lah. Kalau suka manis, bubuh gula lebih. Kalau nak masin, bubuh garam lebih. Gitulah, cukup kita rasa. Kalau tak cukup, kita tambah-tambah. Lepas tu bila gelegak masak dah kuah tu, bubuh timun. Kita potong panjang-panjang gitu. Bawang besar tadi, potong besar-besar juga. Selabu tu potong 4 ataupun 6. Lepas tu lada hidup. Masak dah tu, bawang tu baru kita letak bawang pula. Itulah timun hak kita letak tu. Bahan-bahan acar tu baru kita letak ikan hak kita goreng dah tadi kan. Jadi sekejap je. Ikan tu separuh masak dah. Digaring-garing je. Lepas tu bubuh lah belaka. Allah, sedap ni. Musim sekarang ni panas-panas ni, ramai orang demam tau. Masak lauk ni dia naik selera makan. Dia jadi masam-masam, pedas, manis ada. Awak kena try. Hak mana tak tahu nak buat resepi benda tu, Allah, beluh. Selamat mencuba.